Inilah rumah awak, 33 Jalan Cemai 6, yang mana rumah ni kawan tengah in progress yang kawan janjikan kat awak. Ni keadaan asal dia lah yang kawan cakap. Bahagian car porch depan ni nanti kawan akan fully tiles kan. Floor dia dah siap mozek bang dengan staircase semua sampai ke belakang. Rumah ni dah siap dengan back extension. Ni kawan masukkan shielding cornice L-box kat sini. So awak tengok shielding ni, kawan dah masukkan shielding flat cornice, satu kipas, satu downlight bang. Bilik yang kedua pun sama. Bilik yang ketiga, yang ni kawan dah masukkan keliling skirting cornice. Jadi macam mana bang, awak tengok rumah awak in progress, free renovation yang kawan janjikan? Ikut sekarang mampu hatilah dengan apa yang dijanjikan. So hari ni dah siap 50 ke 70% keadaan nasi baru. Yang My Homeland cakap dia buat baru, free renovation, semua apa yang dijanjikan semua ditepati lah. Kenapa nak beli dengan Hafiz Malik My Homeland? Sebab saya dapat tahu yang My Homeland tak ada ambil deposit, cantik semua. Semua nampak baru lah. Apa yang saya minta tu semua diberi lah buat. Lulus 100% betul tak? Betul. Awak recommend tak? Saya recommend kan, sebab apa yang My Homeland dengan Hafiz janjikan semua ditepati. Okey, alhamdulillah kalau sesiapa saja yang nak beli rumah dari area Kota Masai boleh cari Hafiz Malik dengan My Homeland, sebab dia akan memudahkan urusan korang untuk cari rumah kat sini. Tanpa deposit, tanpa apa-apa dan free renovation. Ingat, jangan salah beli, nanti menyesal.